Di zaman Nabi SAW, antara perjuangan Nabi besar ialah lawang masa tu fikrah, pemikiran, lawang ajaran masa tu ialah syirik dan asabiyah. Asabiyah jahiliyah. Dua perkara besar yang Nabi lawang. Yang Nabi tentang masa tu, yang Nabi duk berobat, Nabi duk baiki, Nabi duk dakwah, lawangnya syirik kepada Allah. Yang kedua, lawang asabiyah. Lawang asabiyah. Jadi asabiyah di zaman Nabi dulu apabila mereka berpuak-puak. Mereka berkabilah-kabilah. Kalau zaman kita gak main parti-parti lah. Berparti-parti. Atas nama semangat parti berlebihan. Apabila salah parti, salah pemimpin, dia kata betul. Apabila orang dia maki, dia kata itu nasihat. Itu kritik, itu tegaran. Tak boleh nak beza antara tegar dengan maki. Kerana semangat asabiyah yang mendorong ke arah tu. Kalau tidak ada asabiyah, dia akan cakap benar. Kalau dia tidak asabiyah, dia akan kata caci adalah caci. Maki adalah maki. Nasihat adalah nasihat. Dia tidak akan campur aduk, dok akan kata maknanya barang betul tu salah. Barang salah betul. Asabiyah itu dia kira puak dia semua betul. Puak dia semua Islam. Apa sahaja yang dia buat, semua Islam. Dia cak dah Islam gitu. Biarlah salah lagu mana pun. Biarlah cakap huduh pun. Biarlah jelah maki orang pun. Dia akan pertahan ramai-ramai. Cari dalil-dalil pula. Dalil Quran, dalil hadis, dalil dakwah. Dalil nak tegar Islam. Dalil maknanya dia mempertahankan Islam. Padahal hak tu bukan Islam. Maki orang, caci orang tu jelas. Siapa pun caci tak kira lah. Belah kerajaan ke maki, belah pembangkang ke maki, puak dia ke, puak kita ke, puak orang ke, tidak berpuak ke maknanya. Yang penting asabiyah itu adalah jahiliyah. Yang penting asabiyah itu ditentang oleh Allah dan Rasul. Yang penting asabiyah itu membawa kepada perpecahan. Yang penting asabiyah itu tidak membawa kepada keimanan. Tidak membawa kepada Islam. Asabiyah itu adalah mungkar. Asabiyah itu ditentang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah asabiyah di zaman Nabi mesti menjadi pengajaran kepada kita. Untuk kita tolak asabiyah ni. Kita bawa Islam iman, bawa Islam ukhuwah, bawa Islam akhlak, bawa Islam perpaduan ummah. Kita tak ambuh bawa Islam, cak Islam, tapi dalam masa yang sama kita bawa jahiliyah, kita bawa asabiyah, kita bawa kepuakan. Kita mesti bawa Islam hak Nabi bawa. Islam dia panggil persaudaraan. Tolong menolong, hormat menghormati antara satu sama lain. Wallahu ta'ala alam.